pagi kawan. Okey kawan, kita breakfast dulu ya. Saya ingin membuat satu breakfast, okey. Saya punya bini mau lah. Saya buat hotel goreng basah, wonton ho. Wonton ho ni dia goreng bersama dengan telur lah. Okey, ini telur ayam. Okey, bahan-bahan saya guna untuk wonton ho, saya guna hotel. Kita buat dua lah untuk saya dan isteri saya. Dan daging-daging dia terpulang lah, fish ball, saya simpan tu isi ayam, undang, fish cake, apa-apa yang simpan lah. Daging babi pun boleh, daging sapi pun boleh, mana-mana pun boleh. Dan sikit itu choy sam, sayur sawi, bawang goreng, bawang putih ke bawang merah pun boleh, tepung, ini tepung kanji, untuk mempekatkan kita punya kuah tu nanti. Dan itu jangan juga dia punya itu macam garam, chicken stock, cair, white pepper, kicap, semua keguna. Okay, alright. Jangan lupa like and subscribe my Ruai channel. Saya akan masak, nanti kamu akan tengok bagaimana cara masak wonton ho, wonton goreng basah dengan telur, wonton ho. Okey kawan, kita buka api, kasih panas kuali. Ni mana-mana kuali pun boleh lah, kuali aluminium pun boleh, semua pun boleh. Okey, kita bagi dia panas dulu sekejap supaya dia tidak melekat. Kita simpan sikit minyak. Okey, sikit minyak untuk mengharumkan kita punya kuih tiaw. Kita bolehlah simpan sikit bawang. Okey, jadi kita punya kuih tiaw harum. Jadi simpan pun boleh, simpan pun boleh. Okey, okey, kalau dia sudah garing, kita simpan kuih tiaw. Salah kuih tiaw ni. Lempar-lempar dia kawan. Kita kacau dia. Okey. Kasih dia kuih tiaw tu supaya dia tidak melekat, bagi dia masak betul-betul. Macam ni. Tarik dia sejak kawan. Okey. Ini kalau kita dekat hotel, memang bagi dia lah kita masak, tapi kita bukan guna api ni lah. Dia kena api yang kuat lagi. Okey, selepas itu kita simpan sedikit kicap. Kicap juga banyak, sedikit saja. Jaga dari ikan sedikit saja. Okey, ini lagi. Kalau biasa kita hotel, kita simpan apa? Tengok kita getah tangan ini pagi-pagi. Lapar sudah tu. Okey, kita kacau dia. Pastikan semua kuih tiaw tu ada kena kicap dah. Okey. Kalau kita dulu pastikan beginilah. Isteri dia memang tidak makan banyak kuih tiaw dia. Simpan tengah-tengah begini, simpan api.
lagi saya punya api kecilkan. Okey, nah begini. Kita simpan begini. Selepas itu kita sediakan buat kuah dia, wonton ho. Okey, tengok ni, minyak. Minyak. Bawang putih. Bawang putih, bawang merah pun boleh ya. Saya simpan bawang merah. Kalau kita di hotel, kita guna bawang putih sajalah. Okey. Tapi saya simpan bawang merah. Kalau di rumah bagi dia apa tu. Kalau hotel kita ada bawang goreng, sebab itu kita tak supaya simpan goreng bawang merah. Lepas tu masukkan isi ayam. Okey. Apa isi lah. Okey. Masukkan isi sikit. Kita tahu dia bagian ini lupa ini arak kuah siu-siu. Okey, kalau restoran memang guna guna. Kita sedikit. Dan kita masukkan air. Ini kita bagi dia menjadi dua lah. Cukup untuk 2 orang. Bagi lebih air pun tidak apa. Satu dengan masak, kita boleh simpan fishball kah. Okey. Sekarang saya tukar sudah. Saya guna ini sudah. Sebab nanti saya senang ambil tu kuah untuk melihat dia pekat, senang. Okey, bagi dia mendidih dulu. Sementara mendidih, kita bagilah apa tu dia punya perisa, garam sesuka hatilah. Bicing. Okay. Kalau dekat hotel, kawan, kalau banyak bicing, banyak seasoning, sedap. Okay. Yang kita selalu makan tu sedap-sedap. Kalau mie tu memang dia banyak bicing lah. Perisa. Okay. Ini. Okay. Dah mendidih. Bagi sedikit itu serbuk lada. Okey. Mana sos tiram? Sos tiram sedikit. Cukup. Okey. Kita tak nak bagi dah hitam. Okay. Wonton ho dia tadi hitam. Dia air begini putih. Kita pulang lah kawan. Kalau nak hitam kuah dia pun boleh. Hitam pun boleh. Okay, kita rasa dulu. Oh, mantap. Cukup rasa sudah. Okay. Selepas itu bolehlah kita masukkan sayur sebab itu sudah masak sudah. Okay, kita masukkan sayur. Saya simpan sayur sebab suka makan sayur. Okay, banyak sayur. Kacau dia sekejap. Daging pun sudah masak, sayur pun sudah masak. Okay. Padam api sekejap, kawan. Nah, kita ambil dia punya daging dulu, simpan di atas. Kalau di Chinese restaurant, kita memang angkatlah kuali ni.
Angkat kuali. Kita angkat dulu dia punya sayur tu sudah masakkan. Jangan lama. Okey. Selepas ini nanti baru kita pekatkan dia punya kuah. Okey. Kalau di rumah kita pakai susu lah. Ni boleh bagi atas sikit. Okey. Nah. Okey lah ni. Okey, ini kita buat dia punya pekat dia. Kita on api lagi. Sekarang kita pekat dia kawan. Okey. Kita pekat. Menggunakan tepung. Tepung kanji pun boleh. Ni tepung tadi. Memang hotel memang begini. Ni tumpah. Okey, kita bagi dia mendidih sekejap. Kita bagi mendidih sekejap. Okey, kalau sudah mendidih begini, tengok. Dia sudah mendidih, dan kita simpan. Simpan dari atas, kacau kawan. Okey, kita kacau dia. Kacau hingga sebati ya, supaya tu sos itu nampak pekat-pekat sikit. Nah, okey, dia nampak pekat sudah. Nah, dia nampak. Dah sikit pekat-pekat. Okey, cukup. Pekat dah cukup. Okey, selepas itu, telur kawan. Saya pecah sikit telur. Saya pecah sikit kecil. Okey. Tuang begini. Bagi beberapa second. Kita ambil itu minyak bijan. Mana minyak bijan? Ni. Nah, minyak bijan. Dengan sedikit saja, jangan banyak. Minyak bijan. Tuang begini saja. Sudah. Okey, sudah. Sebab saya punya isteri dia ingin telur masak, saya buat masaklah dia punya telur. Kalau selalunya, kalau saya memang buat beginilah. Ni. Kita padam api dulu ya. Sebab isteri saya dia nak telur masak. Saya bagi dia punya masak telur lah. Saya punya memang. Wah, kawan. Ambil bawang goreng yang belakang dia. Bawang goreng. Baik buat dia. Kita buka tu api lagi. Kita bagi dia masak. Ya. Ni. Kita bagi bawang goreng. Ni betul-betul wonton ho. Sebab saya isteri dia nak telur masak. Saya bagi dia masaklah dia punya telur ni. Masak betul-betul. Okey. Siram saja kawan. Nah. Wonton ho. Wonton ho ni dia dah telur lah. Sedap ya kawan. Cukup untuk 2 orang. Bawang goreng tadi, mana bawang goreng? Sudah siap kawan, wonton ho. Tengok beginilah nama wonton ho. Okey. Anda sudah tahu satu resepi. Besok saya akan buat lagi. Selamat pagi kawan. Ini kita punya kotiak wonton ho sudah siap sudah. Okey. Jangan lupa like and subscribe my Ruai channel. Okey, nanti saya akan buat resepi lain lagi lah. Bagi komen sana apa Yura nak suruh saya masak, nanti saya coba masakkan. Cipan cili.
and subscribe. Tekan tombol like dan subscribe channel saya, dan bagi komen lah supaya saya dapat membuat mas kini saya punya